Setelah 4 jam kami dari Skopje menuju Sofia, akhirnya kami sampai ke Bandar Sofia sekitar pada jam 8 malam. Kami tiba di Sofia denganlah suasana negara di Bulgaria ini. Sekarang kita dah sampai ke Bulgaria, di Sofia. Kita nak cari train, nak pergi center. Bulgaria merupakan sebuah negara yang terletak di Ratau Balkan, Eropah Tenggara. Kedudukannya yang strategik menjadikan Bulgaria sebagai laluan penting antara Eropah dan Asia sejak berabad lamanya. Sejarahnya panjang, syarat dengan pertemuan tamadun, peperangan dan perubahan pemerintahan. Negara ini diasaskan secara rasmi pada tahun 681 Masihi oleh bangsa Bulgar yang dipimpin oleh Khan Asparuh. Sejak itu, Bulgaria berkembang sebagai kuasa penting di Eropah Timur. Pada abad ke-9, pemerintahan menerima Kristian Ortodoks sebagai agama rasmi, sekaligus membentuk identiti negara yang kuat berteraskan tradisi Slavia dan Gereja Ortodok. Namun sejarah dunia sentiasa berputar, firman Allah SWT, dan hari-hari kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan antara manusia. Ali Imran ayat 140. Ayat ini seakan menggambarkan perjalanan Bulgaria yang kemudian memasuki fasa baharu bila Islam hadir ke bumi tersebut. Islam mula bertapak di Bulgaria pada abad ke-14 apabila wilayah ini berada di bawah pemerintahan Empire Ottomania. Pada tahun 139 Masihi, Bulgaria secara rasmi menjadi sebahagian daripada empire tersebut dan kekal di bawah naungannya selama hampir 5 abad. Sepanjang tempoh pemerintahan Ottomania, masjid, madrasah dan institusi wakaf dibangunkan, sistem pentadbiran Islam diperkenalkan, perdagangan dan hubungan budaya berkembang pesat. Sebahagian penduduk tempatan khususnya di kawasan pegunungan Rhodope memeluk Islam. Islam di Bulgaria tidak hanya tersebar melalui kuasa politik tetapi juga melalui dakwah, akhlak dan keadilan sosial.